شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره أنوار أذن لها بالوصول وأنوار أذن لها بالدخول. أنوار أذن لها بالوصول وأنوار أذن لها في الدخول. Satu beberapa nur diizinkan sampai kepada zahir qalbi, zahir hati, maka sampai ia kepadanya dan tiada ia masuk. Dan satu dari beberapa nur yang diizinkan baginya masuk ke batin qalbi, iaitu ke dalam hati. Maka yang awal itu mewajibkan iman, dan yang kedua itu mewajibkan akan yakin. Yang awal iaitulah nur yang sampai kepada luaran hatinya, iaitulah dimaksud sampai kepada zahirul qalbi wa wasalat ilaihi wa lam tadkhul. Jadi ada dua nur yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur iman yang sampai kepada luar dan ada yang masuk. Maka yang awal itu mewajibkan iman. Apabila sampai nur itu, maka mewajibkan iman. Kalau sekiranya tidak sampai, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang batin hatinya tidak dipancarkan nur, maka di dalam gelap. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je mereka itu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau beri peringatan atau tidak, tetap dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang awal itu menyebut ia pada Allah Ta'ala, dan yang kedua itu mendirikan kepada Allah Ta'ala. Yang awal dia menyebut akan Allah sebab nur itu sampai, dan yang kedua yang usul sampai ke dalam itu dia mendirikan kepada Allah, malah hak Allah Ta'ala. Dan kata setengah orang yang arif, apabila
ada iman itu pada zahir hati, maka adalah hamba kasih ia bagi akhirat dan dunia. Adalah ia sekali serta Allah dan sekali serta dirinya. Mana dia belum lagi tamakun, mantap dan kemas dirinya dengan Tuhan. Sekali dia menghadap Tuhan, sekali dia menghadap makhluk lagi. Dan apabila masuk iman itu ke dalam qalbi, dalam hati, nasaya sucilah hamba itu daripada dunia dan meninggal ia akan hawa. Tapi apabila pancaran iman itu masuk ke dalam qalbi, tembus ke dalam, maka ketika itu sucilah hamba itu daripada dunia. Afaman syaraha sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Tidakkah mereka yang Tuhan dah cempakkan masukkan dalam sadar dia, lapisan yang pertama hati, maka dia berada di alam nur, sebab itu dia beriman. Ya. Adapun bila dimasuk lagi ke dalam qalbi, itu yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, inna nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah. Qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Nur iman itu bila masuk lagi ke dalam qalbi dia, lapisan yang kedua, maka ketika itu hati itu lapang, tenang, bersedap ia dengan Tuhan. Lalu sahabat bertanya, adakah tanda yang kami boleh kenal qalbi kami itu sudah ada nur atau tidak? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 tanda. Rasulullah menyatakan na'am, ya, ada tanda dia. Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur, hati dia sudah renggang ya dengan dunia yang banyak menipu daya. Mana dunia yang menyesatkan, dunia yang melalaikan, semua dia tinggal. Dia mengambil dunia yang boleh dijadikan alat untuk sampai mengerjakan perintah Tuhan. Sebab itu dibagikan oleh ulama dunia kepada 2 bagi. Satu dunia yang dipuji, satu dunia yang dicela. Apabila dunia itu diambil dengan niat yang betul dan digunakan pada jalan yang disuruh, maka dunia itu dipuji oleh syarak. Ya, dia mencari dunia untuk menjadi sebab sampai kepada Allah Ta'ala. Dia bekerja untuk dapat sekadar keperluan, dan oleh kerana itu dia menggunakan segala keperluan dia tadi untuk tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Adapun dunia yang dicela oleh syarak, iaitulah dia cari dunia dengan nafsunya, dia guna dunia dengan nafsunya, dan akhir dijual agama dia dengan dunia. Ini disebut oleh Rasulullah SAW, badiru bi a'mali salihah fasakunu fitanun ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajul mu'min wa yumshi kafirah yabi'u dinahu bi 'ardin minad dunya. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh, kerana akan datang satu zaman diibaratkan sebagai qita'il lailil muslim, seolah kegelapan yang gelap, malam yang gelap. Bermakna manusia ketika itu tidak mengenali lagi unsur-unsur dia dengan Tuhan. Dia telah bertuhankan nafsunya. Dia tak kenal dosa dan pahala. Dia tidak kenal dunia dan akhirat. Maka dia duduk dalam zulumat, beberapa kegelapan-kegelapan. Maka jadilah kemusnahan dia. Yusbihur rajul mu'min, pagi-pagi dia beriman, wa yumshi kafira, petang dia kufur dengan Allah Ta'ala. Punca dia apa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, dijual agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Dia jual agama dia, nakkan dunia, wang ringgit, pangkat, jawatan, nama, kesedapan dunia, digadaikan agama dia. Maka dunia ini dicela oleh syarak. Sebab apa dia jadi begitu? Sebab nur hati dia sudah terpadam. Adapun yang disinari tadi, maka dia menjauhkan diri dia, at-tajafi an daril ghurur, dia menjauhkan diri daripada negeri yang banyak menipu daya ini.
Iaitulah dunia. Yang kedua, al-inaba ila daril khuld, dan membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana umur manusia semakin hari semakin singkat, semakin hari semakin dekat untuk menghadap dan untuk menerima satu keadaan perpisahan roh dari jasad. Mufarraqatur ruh anil jasad. Bercerainya roh kita dari jasad saat ini semakin hampir. Maka ia memberikan kesan yang kuat di dalam qalbi insan yang diberikan nur oleh Allah Ta'ala. Dia sentiasa beringat dan sentiasa meningkatkan akan amal saleh, dan sentiasa memberikan perhatian agar amalnya bersih, tidak diselaputi dengan kekotoran, supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, selepas dia mengingati tempat kembali dia dan isti'dad lil maut qabla nuzulil maut, lalu dia membuat persiapan untuk berangkat ke sana, kematian sebelum datangnya kematian. Maka bila suasana ini ada dalam qalbi insan, maka itu dia duduk dalam maqamul qalbi, qalbi dia sudah terang. Dan begitulah seterusnya dia akan naik daripada qalbi terus kepada maqam syarab, fuad. Itu semua ada dalam hadis-hadis perbahasan yang panjang ini. Dan pada satu riwayat, apabila ada iman itu pada zahir qalbi, zahir hati, yakni fuad dia, maka adalah ia kasih akan Allah dengan kasih yang pertengahan. Dan apabila masuk iman itu ke dalam batin, maka adalah ia kasih dengan kasih yang amat sangat. Dia kasih kepada Ta'ala itu peringkat dia rindu yang cukup kuat. Di sini barulah qalbi dia boleh berjalan lagi terang, dan dia semakin hampir kepada Allah Ta'ala, sebab dia menggunakan kenderaan hub. Al-hub awwaluhu mudawamatu zik, wa awsatuhu al-uns bil mazkur, wa a'lahu wa nihayatuhu la yara illa maulahu. Al-hub, kasih itu dia ada 3 alamat kata ulama. Yang pertama, mudawamatu zikri, dia kekal dengan zikrullah. Dia kekal sentiasa, qalbi dia dengan Allah SWT tidak putus walau satu saat. Zikir yang kita buat biasanya ada angka, zikir 1000, 20,000. Itu ulama kata zikir orang malas. Zikir orang malas dia kena ada angka. Bila dia sudah rindu ke Tuhan, dia tak ada angka. Setiap nafas dia dengan Tuhan, turun naik nafas dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil mudawamatu zikr. Kita dengar zikir 10,000 banyak. Para awliya kata itu zikir orang malas. Zikir orang malas dia ada angka. Zikir nak kira. Ada pun orang yang telah tenggelam, istighraq qalbi dia dengan Tuhan, mahabbah dia kuat dengan Tuhan, mudawamah. Apa mudawamah? Iaitulah mengingati Allah atas kekal bila adat, tak ada kiraan-kiraan lagi. Ada pun orang peringkat awal kita bagi kiraan dulu, sebab dia punya kekuatan tidak kuat. Kalau kuat, orang kata kalau dia tahu dia bawa, macam motor lah kan, kalau Honda Cup dia bawa sikit. Kalau motor besar lagi atau kenderaan lori besar, trailer, dia boleh bawa banyak kan. Itu keadaan dia susun. Tapi nak ceritakan, kalau dia sampai mahabbah yang kuat dengan Tuhan, maka mudawamatu zik akan berlaku. Yang kedua, dia akan pergi satu peringkat lagi, tak nak pergi dia, iaitu al-uns bil mazkur, kejinakan qalbi dia dengan yang diingat dan disebut. Siapa yang diingat? Huwallahu Ta'ala. Ada qalbi dia sudah berjinak berlazat dengan Tuhannya. Dan akhirnya a'lahu wa nihayatuhu, setinggi-tinggi dan kemuncaknya apa? Alla yara illa maulahu, bahawa batin hati dia tidak memandang melainkan Tuhannya. Di mana saja qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, dia berdiri, dia duduk, dia baring, Quran kata dengan dia. Dan dalam hadis Nabi mengatakan,
afdalul iman, kata Rasulullah SAW, anta'lamallaha haitsuma kuntah. Iman yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling afdal, bahawa dia serta Allah di mana saja ia berada. Ini merupakan perkara-perkara yang perlu dilatih supaya qalbi semakin dekat dan qalbi kita semakin terang. Sesuai kita makin dekat nak balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata setengah arif billah, kata setengah mereka itu adalah arif, bahawa adalah segala nur yang datang atas hati daripada khazainul ghuyub, daripada gedung Allah Subhanahu wa taala yang gaib, terbagi ia kepada dua bahagi. Pertama, nur yang diizinkan baginya sampai kepada zahir qalbi, maka hanyalah faqat setakat tu kita masuk lagi. Dan keduanya beberapa nur yang diizinkan baginya masuk, mana cahaya itu tembus lagi ke dalam batin qalbinya, maka segala nur yang sampai kepada zahir hati itu, maka memandang hamba itu sertanya dirinya dan Tuhannya dan dunianya dan akhiratnya. Mana pandangan dia masih lagi apa? Kalau dalam istilah sufi sebagai syirik khafi. Apa makna syirik? Menduakan dalam pandangan, bukan menduakan dalam akidah. Akidah dia tak ada apa kan, betul. Dalam pandangan. Bahawa kita nak selesai di taraf akhir. Pertama, dia selesai asyirkul jali. Dia tidak menyembah kayu, batu yang dipahat dan sebagainya. Satu. Yang kedua, asyirkul asghar, bahawa amalan dia tidak ada riak, wujud dan bersih. Yang ketiga, ni lapis paling tinggi, iaitulah keperasanan syuur. Maka kalau dia perasan diri dia perasan Tuhan, dia perasan dunia, perasan akhirat, dia belum jejak betul lagi. Kalau dia dah berjejak betul, dia tak pandang semua tu, ya, terus dia dengan Tuhannya. Setinggi-tinggi makrifat dengan Allah Ta'ala ialah ghaba 'anil khalq bi syuhudil malikil haq, lenyap makhluk di dalam dia berlazat memandang Tuhan dengan pembukaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nur yang terbuka. Dan adalah ia sekali serta dirinya dan sekali serta Tuhannya. Sekali ikut kendak diri dia, lepas tu dia pusing balik menghadap Allah Ta'ala balik, lepas tu pusing balik dengan makhluk. Itu maknanya peringkat awal. Nur tu belum berapa kuat. Dan mengerjakan ia bagi akhirat, dan mengerja ia daripada segala pekerjaan dunianya. Itu peringkat nur sampai luar, dia belum terjun ke dalam. Dan segala nur yang masuk ke dalam batin, menyinari dalam qalbi dia tadi, tiada zahir dalam melainkan wujudullah Subhanahu wa ta'ala. Bila sinaran nur sudah kuat, pandangan dia sudah tepat kepada hak ta'ala, maka lenyap yang lain. Keperasanan dan semua kita bincang keperasanan dalam syuur, bukan luar ni. Luar ni kita nampak biasa. Luar ni dia panggil mazhar. Kita nampak yang az-zahir. Yang zahir pada qalbi sebenar ialah kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Maka kerana demikian itu, tiada kasih ia akan lain daripada Allah Ta'ala tadi. Dan tiada menyembah ia melainkan akan dia. Maka itulah dia panggil tauhid khas, tauhid yang sungguh. Apa makna tauhid? Mengesakan. Maka mengesakan itu tiga peringkat. Satu, mengesakan ketuhanan secara zahir. Yang kedua, mengesakan akan maqasid, segala tujuan ibadat kita buat untuk siapa. Kadang terpusing lagi, untuk orang lah, pandangan orang macam-macam. Itu peringkat kedua. Dan peringkat ketiga pada syuur, dia mentauhid pada keperasanan qalbi dia tunggal. Itu panggil tauhid satu, dia dengan Tuhan dia. Ini bila dia mengalami ghalabatus syuhud, iaitulah kekuatan musyahadah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang diisyaratkan dalam hadis sahih, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu, bermula zahir hati itu tempat Islam. Ya, Islam duduk bagi zahirul qalbi, dan batinnya itu tempat iman. Iman duduk lagi dalam. Maka dari sinilah kurang lebih segala orang kasih itu dalam kasihnya. Dari sinilah punca peringkat standard kasih seorang dengan Tuhan itu berbeza. Ada yang kuat, ada yang kurang, ada yang terlampau kuat, ada yang terlampau kurang. Itulah keadaan. Ya, lagi kuat dia speed ibadat lagi naik. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul nur. Bertambah-tambah amalan menunjukkan nur lebih tambah. Ya, ziyadatul nur, dan bertambahnya nur itu menunjukkan ada ziyadatul iman wal ma'rifah. Tambah iman dan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah SAW suruh kita dalam amal apa? Badiru. Kena pantas. Ya, dalam sudut membina pendekatan dengan Ta'ala ni tak boleh buat slow-slow. Buat slow perlahan-lahan, jadi dia kena badiru, pantas. Sebab tu dalam konteks kita dengan Allah Ta'ala, kerja-kerja kita dengan Tuhan, semua ayat Quran dan hadis Nabi menyuruh kita apa? Pantas. Ya, jangan slow. Kalau slow je habis takut dipotong oleh musuh kita. Ya. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu. Itu maksud pantas. Ya. Wa amal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annahu, kamu tu wadan. Kamu buat kerja untuk dunia ka'annaka ta'ishu abadan, seolah kamu hidup selama-lamanya. Apa maksudnya? Bila kerja lama, panjang, kita boleh tangguh, itu maksudnya. Adapun amal akhirat ka'annaka tamutu ghadan, seolah kamu nak mati besok. Kalau budak nak ambil peksa sebulan, dengan budak nak ambil peksa setahun lagi, itu biasa. Kalau setahun tu dia boleh apa? Dia sikit. Kalau sebulan lagi, dia tak boleh turun nak, dia kena menghadap apa. Itu maksudnya. Dia jarak masa terdekat dengan jarak masa jauh. Kalau jarak masa dah dekat, dia nak pergi haji kan, dah tinggal sebulan lagi, memang persiapan dia pantau. Kalau dia nak pergi haji, tempoh setahun lagi, lambat lagi. Maknanya apa? Tak sama. Bila keadaan rasa kita dekat dengan jauh. Kalau dunia ni Nabi suruh macam perasaan kita jauh, maknanya boleh tangguh. Adapun akhirat tak boleh, dah dekat now, besok nak mati. Itu maksudnya. Ya. Bila terbalik je habis. Dia buat kerja dunia macam nak mati besok. Dia punya bersungguh kelang kabut. Kerja akhirat dia kata nantilah dulu, panjanglah umur. Atau semua dah kena tipu dengan nafsu dia. Ya. Maka dari sebab inilah pancaran nur tu masuk dia tak sama. Ada dalam, ada lagi dalam, ada peringkat qalbi, ada peringkat sir, ya, syarab, sir. Sebab dalam suluk dia bagi-bagi kan. Zikir pertama kita bagi zikir qalbi. Dia panggil apa? Latifatul ula wa hiya latifatul qalbi. Bila sinaran zikir dah kuat, dia naik latifatul ruh. Kemudian pergi pada sir, pergi pada khafi, akhfa, ya. Kemudian pada nafsun natik, kemudian pada kulli jasad. 7 tu ulama letak, tembak supaya dia terang dan tamakun. 7 daripada lataif dia tadi dah cantik, baru dia pergi kepada apa? Penyucian an-nafyi wal isbat. Jadi buat nafi isbat supaya tetap daripada pertama dia nafikan tiada ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada zat yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Mana tidak ada zat yang terkaya dari yang lain, dan yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada melainkan Allah Ta'ala. Satu. Naik atas sikit lagi, tiada fa'il melainkan Allah. Ya. Bila semua bergantung dengan dia, maka fa'il sadirun min Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bil mana Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Dia mula dah merasa dah fa'il hakiki wallah. Bila dia karam atas lagi, dia naik la mawjud bihaqqin illallah, tiada wujud sebenar melainkan Allah. Itu dia yang terbut. Ya. Bila dia turut taraf tu, dia dah rasa betul kewujudan yang sebenar huwallah Ta'ala, mana wujud mutlak. Maka ketika itu barulah boleh dia dudukkan qalbi dia panggil ukuful qalbi. Ya, baru dia panggil ukuful qalbi.
Mana wukuf, mana duduk, berehat kalbi dia dengan Tuhannya. Kemudian baru dia pergi kepada muraqabah. Muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, dan musyahadah dan seterusnya. Itu peringkat-peringkat dalam suluk. Sebab dalam suluk dia penting dibuat. Suluk mana? Sayrul qalbi minal khalaq ilal khaliq. Memperjalankan kalbi daripada makhluk pergi ke Tuhan. Kalau kalbi kita ditambat dengan makhluk, tak boleh pergi ke Tuhan. Itu jam tu yang semayang diangkat takbir, dia ada makhluk. Diangkat di takbir, dia berpusing. 10 cerita di dalam semayang dia. Dia tidak murunj, tidak naik ke hadrat Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia tak berjalan. Qalbi dia tidak dijalankan. Tidak ditaslik, tak disuluk, tak dijalankan. Itu jadi dia jam. Buat ibadat kan tak buat. Tapi 10 tahun dia semayang, setengah sekarang super je. Tak ada apa-apa. Hanya zahir, qiyam, rokok, iktidal, sujud sampai salam, betul habis. Apa natijah dia? Itulah kita kena cek balik mana dia. Sebab semayang tu ada dalam dia, kalau Syekh Daud sebut 9 tuan-tuan. Syekh Daud Fatani sebut yang kitab tu, tuan-tuan rasa semua dah belajar. Kitab Munyatul Musalli. Dan kitab tu panggil, pertama ada dalam semayang 9 hadiah besar Tuhan bagi, iaitu makam infiradul qalbi ilallah. Ada mujadah satu, ada muhaddasah. Tuan semua ada dalam semayang. Berapa yang kita dapat selama kita semayang berpuluh tahun ni, cek balik lah. Mudah-mudahan ada pertambahan dan peningkatan. Ada hijrah, kita sebut hijrah kan? Berjalan, hijrahkan qalbi kita, semakin dekat, semakin hampir, semakin terang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah nama hati itu 5 perkara. Pertama dia panggil apa? Sadar. Saddarra, sadrun. Itu dia panggil dalam ayat tu. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin mir rabbih. Itu sadar. Bila masuk sadar ni, mana orang tu beriman. Kalau peringkat sadrun pun dia memantul balik, itu orang kafir. Dia tak terima, tak nampak gelap. Itu peringkat lapisan pertama tu, sadrun. Ini tempat Islam. Yang kedua, qalbun, qalb, iaitu tempat iman. Bila masuk dalam tu kekuatan iman, dia duduk di mana? Mahalluhu al-qalb. Itu kita tembak di qalbi. Yang ketiga, fuad. Afaman syarahallah. Dalam apa nama tu ayat Quran kata apa? Ma kazabal fuad ma ra'a. Itu fuad disebut dalam ayat. Dan dalam qalbi banyaklah kan. Kalau hati sakit Tuhan sebut apa? Fi qulubihim marad. Dalam qalbi dia ada maradun, penyakit. Apa penyakit? Asyakkun. Dia syak, tak yakin betul dengan Tuhannya. Dan kalau segi kepimpinan pun Tuhan sebut qalbi juga. Kita nak memimpin, semua kita ni pemimpin. Memimpin paling kurang memimpin diri kita, atau sikit memimpin keluarga kita. Besar lagi amanah dia masyarakat, besar lagi negara. Itu nak pikul dalam yaumil mahsyar, kalau tak dipikul habis yang mana. Bila kita pimpin, semua nak ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan disoal dengan apa yang kamu pimpin. Kau bawa pemimpin. Kalau anak kau bawa ke mana? Kalau masyarakat kau pimpin bawa mana? Kalau negara rakyat kau bawa ke mana? Ke syurga ke jalan neraka? Jawab besok akhirat. Tak boleh jawab, sembam dalam neraka jahannam wal a'yazillah. Maka nak jadi pimpinan betul, Quran sebut qalbi, hati. Pimpinan kita akan jadi cantik bila qalbi bersih. Dalam surah yang sunat kita baca pada hari Jumaat, surah apa? Suratul Kahf. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Qalbu tu Tuhan sebut. Wala tuti', kau jangan beri ketaatan. Man aghfalna qalbahu an zikrina. Kau jangan beri taat kepada orang yang mana hati dia dilalaikan daripada menghadap Allah Ta'ala. Mana kalau qalbi insan itu lalai, dia tidak layak memimpin. Itu maksudnya. Jadi kita sekarang nak pimpin diri kita yang kecil. Jangan lalai.
Kalau kita lalai, Allah Ta'ala jawab, diri kita pun kita tak boleh pimpin. Akhirnya pum ya, masuk parit, masuk longkang macam-macam. Allah Ta'ala jalan betul. Dia tak ada lesen untuk memandu. Lesen untuk memandu rohani kita ialah tawajjuh qalbi kita pada Tuhan. Sebab tu dalam sembahyang dia sebut wajjahtu wajhiya lillazi. Itu sir dia. Sebab maknanya bila ada tu tak wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, itu disebut wattaba'a hawahu, kemudian wa kana amruhu furtah. Kamu jangan ikut dan jangan beri ketaatan pada orang yang qalbi dia telah dilalaikan dari Allah, kemudian wattaba'a hawahu, lalu dia mengikut selera nafsu dia, dan akhirnya wa kana amruhu furtah. Pekerjaan dia semua melampaui batas dan syariat Tuhan. Punca manusia langgar perintah Tuhan sebab apa? Wattaba'a hawa, diikut nafsu. Dan punca apa diikut nafsu? Ada muzik, ketiadaan ingatan hati dia dengan Tuhan. Itu rahsia dia. Kalau kita pusing ayat tu, kenapa manusia langgar perintah Tuhan? Sebab dia ikut nafsu. Sebab apa dia ikut nafsu? Ada muzik, kalbi dia tak ada zikir, tak ingat, tak menghadap Tuhan. Itu cara dia. Maknanya bila kalbi insan tu menghadap Allah Ta'ala cantik, maka nafsu dia akan dia boleh kontrol dengan baik, akhirnya tindakan dia cantik. Semua betul dengan perjalanan yang dia kendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya qalbun, tempat iman, dan ketiga fuad, itu tempat ma'rifah. Ya, mana menunjukkan apa? Peningkatan kena ada. Yang keempat syarab, ya, yang disebut kalau Melayu bunyi apa, kasih dia dah menggila sampai tulang som-som. Itu istilah orang Melayu gitu. Oh, dia punya kasih menggila betul. Ada Quran panggil syarab, iaitu membayangkan bagaimana kasih yang kuat Zulaiha dengan Yusuf. Qad syarafaha hubbah, buka dalam ayat ni. Qad syarafaha hubbah, mana kasih Zulaiha pada Yusuf tu dah peringkat kuat tu. Begitulah kita nak kasih yang macam tu pergi pada Ta'ala, jangan pergi pada makhluk. Pergi pada makhluk habis kita jadi hamba makhluk. Kasih yang kuat tu pergi kepada Allah Ta'ala, syarab. Itu tempat apa? Mahabbah. Mana bila orang qalbi dia sudah ada mahabbah, baru dia boleh berjalan. Tariquna tariqul mahabbah, jalan kami ma'asyiral arifin ila mahabbah. Orang yang qalbi dia tidak ada rindu yang cukup kuat dengan Tuhan, dia tak boleh berjalan. Yang berjalan kaki dia rohani dia tak boleh jalan. Dia semayang, nak test kat semayang tak? Kita semayang, dia berjalan tak? Dia rokok lagi lazat, dia sujud lagi lazat, sebab lagi rendah, lagi terbuka, lagi manis dia dengan Tuhan. Ya, last kali pada sujud tu, habis-habis dia menghinakan diri, habis-habis lazat dia dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau dia rokok, dia sujud tak ada rasa apa, habis kosong. Ibarat kita minum air manis pun rasa tawau. Ya. Dan tanya mana dan gula dah masuk ni, tak rasa. Orang rumah masak kan, dia kata apa kurang kau ni, tawau je. Orang rumah dia masuk satu sulu garam kan. Dia kata tawar lagi, masuk segenggam tawar lagi. Bukannya bukan silap masak, dia sakit, dia demam panas, dia demam, sebab tu dia tak boleh idrak, dia nak tangkap tu rasa tak dapat. Begitulah kalbi kita bila demam, dia payah nak menghadap Tuhan. Maka ketika kita nak tangkap urusan dengan Tuhan tak dapat, kelazatan dengan Tuhan tak dapat. Sebab apa? Kalbi itu ada marat, fi qulubihim marat, dalam hati dia ada penyakit. Itu yang kena obat tentang dia. Obat dia ada di mana? Dia ada kedai khusus dia, bukan kedai sembarang. Di mana tempat dia? Iaitu pada jalan arifina billah, orang yang arif di kalangan para awliya berjalan. Sebab mereka ni dapat betul-betul mengikut zahir dan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelimanya lub, ya, peringkat lub, jamak dia apa? Al-bab. Tu yang suruh kita sunat tiap-tiap hari kita bangun je daripada tidur pukul 3, pukul 4, setengah ke pukul 5 kita bangun tu, buka jendela kita, baca ayat ni yang bersangkutan dengan lub. Ayat 190 dari surah Al-Imran. Buka surah Al-Imran ayat 190 sampai habis baca.
Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang, la ayatin liulil albab, jadi tanda yang terang bagi orang yang mempunyai lub. Albab tu jamak daripada lubbin, batin, batin bagi batin hati, lapis yang kelima tu. Ya. Benda ni sama tuan-tuan, cuma nama tu diberi sebab martabat dia dah naik. Seorang tu ni bila masuk je pegawai keselamatan private, lepas tu dia naik kelas korporal, lagi apa, sarjan, major, lagi apa lagi, koklah nama kan. Orang yang sama je, tapi bila pangkat dia naik, dia ubah nama. Begitulah sini maknanya. Ya, hakikat dia sama. Apa hakikat dia? Qalbi, roh, syarab tadi, lub. Hakikat dia apa? Ya, latifatun rabbaniyatun nuraniyah. Itulah hakikat dia. Hakikat insan, hakikat diri manusia itu latifatur rabbaniyah, satu benda yang latifah, yang seni, ya, yang dibangsakan kepada kejadian Allah Ta'ala. Nuraniyah, yang dibangsakan nur. Itulah hakikat diri kita tu. Dia tu kalau kita bersih lagi cantik, lagi cantik. Maka syarat lub tempat apa? Tauhid. Apa tauhid? Tauhidul khas. Orang yang mentauhidkan keperasanan dia dengan Tuhan saja, lub. Sebab tu dalam ayat tu, siapa dia yang masuk dalam ayat ni? Iaitulah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa sifat dia ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka yang mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk, baring. Ya, manusia tak berdiri, dia duduk, tak duduk ni baring, dia tak ada mencangkung. Maknanya fi kulli ahwalin, semua kelakuan dia, qalbi dia billah. Ini dah sampai peringkat lub. Ya, mana lagi kemas, lagi cantik, lagi bersih. Ibarat kalau cermin tu kita dah lap banyak kali, kita mandi di bilik air, jadi sabun tu melekat kat cermin tadi tu, kita lap sekali, wah dah terang. Lap lagi 2 kali, oh lagi terang. Ini dah lapis kelima, 5 kali lap, memang terang. Atau lub. Oleh kerana terang, sentiasa dipandang dengan lazat. Begitulah, bila hati terang, sentiasa terang dalam kalbi dia, muwajjah, menghadap akan Allah Subhanahu wa ta'ala, tawajuh dia. Dan dalam satu riwayat adalah pangkat, mana lapisan hati itu 7. Ya, 7 pangkat. Sebab kita dalam Naqsyaband kita guna 7 lataif. Ya, latifah, lataif jamaah dia. Iaitulah sadar, qalbun, fuad, syarab. Ya, kemudian khubbatul qalbi, kemudian sauda, dan bahjatul qalbi namanya. Dan ialah tempat nur yang tiada baginya warna. Aduh. Dia sampai ada pancaran nur, nurun bila launin. Nur yang tidak ada warna. Itu mungkin suluk dia tahu tentang ni. Qalbi, ya, dia ada warna dia. Roh, dia ada warna dia. Ya. Syarab, semua tu ada warna-warna ni lah. Pada sini dia panggil nurun bila launin. Nur yang tidak ada warna dipancarkan. Allah. Maka yang dahulu daripada ni itu masing-masing dengan warnanya. Kalbi warna apa? Warna apa kalbi? Tak ingat? Kuning. Kemudian roh, itu makam apa kalbi? Dia panggil masyrab adami. Kalau roh dia panggil masyrab ibrahimi. Ya, itu dalam suluk dia tahulah, ada pembagian-bagian nama dia. Ada yang warnanya kuning, ada yang putih. Ya, kalau tempat baginda sallallahu dia panggil launun, warna dia ialah hijau. Ya, dia akan nampak dan dia zikir pum pancaran nur tu buka. Abilai. Itu di antara apa? Peringkat-peringkat maratibul qalbi. Peringkat-peringkat qalbi insan tadi yang perlu kita terokeh. Satu peringkat
Satu peringkat dia naik supaya apa? Lagi dia naik ke depan, lagi sinaran dia terang, ya. Betul kalau zikir, kan tengah zikir dapat pancaran nur warna putih. Ya, ada kena nampak kuning, tuan buka tu nampak warna ni. Itu menyelam alam rohani tu. Sampai peringkat yang tinggi dia panggil nurun bila launin, nur tanpa warna. Kemudian peringkat dia masuk dalam alamul amak. Itu lagi ke atas lagi lah, ya. Pembukaan rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian parubbama warada alaikan anwar faudiyatil qalb mahsuwan bi suwaril asar fartahadat min haitsu nazarat, maka farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Maka terkadang datang atasmu segala nur Tuhan nak berikan daripada Allah Ta'ala supaya sampai kepada, ya, satu supaya masuk ia ke dalam hati, maka didapatinya hati itu penuh dengan segala rupa asar daripada segala keinginan nafsunya, ya. Maka anjah ia daripada sekira-kira turunnya dan kembali ia daripada jalan, ya, datangnya kerana sucinya dan ketiadaan menerima tempat sebab berlumurnya dengan segala cemar, ya. Jadi dia kata sini apa? Adakala warada alaikal anwar, nur tu Tuhan nak cempak ke dalam kalbi tu, tiba-tiba dia dapat kalbi tu tak ada persiapan, ya, masyuun besaril asar, penuh dengan membesarkan makhluk, dunia maksiat macam-macam, maka pertahadat min haitsu nazalat, Tuhan terik balik. Macam kita lah, tuan-tuan, kita nak tuang air dalam gelas, tengok dalam gelas tu ada lipas mati. Tengok dalam gelas tu cecak pula mati. Nak tuang air tak boleh, terangkat pergi basuh dulu, ya. Kita nak ambil nasi, kan, tuang nasi apa tuan? Nasi Arab, nasi apa lagi, Melayu, Jawa, macam-macam nasi. Mana segala jenis makanan kita nak bubur je kat pinggan, tengok ada najis kat situ, tak jadi. Kita nak bubur lauk dalam mangkuk, tengok ada kotoran di situ, kita akan stop dulu, dibasuh dulu, barulah layak kita. Begitulah kalbi. Dia Tuhan nak tuang saja, dia nampak kalbi kita, kotor lagi, terangkat, nur tu akan naik balik. Fartahadat min haitsu nazalat, mana dia akan beredar naik balik. Maka nak buat macam mana? Nak sambut, farriq qalbak minal aghyar, sila kosongkan, bersihkan kalbi kamu daripada makhluk. Bau tamlahu bil ma'arif wal asrar, Tuhan akan penuhkan dengan ma'arif, makrifat yang tinggi, wal asrar, dan sir-sir rabbani, Tuhan akan tahu. Ini tajuk akan datang, insya-Allah dia akan urai tajuk itu. Mana kita kena buat isti'dad, persiapan, maka baru datang bantuan, kan? Diminta bantuan daripada pejabat pertanian 10 ekar tanah, kan, minta bantu. Bila pegawai datang tengok pokok gelam tak tebang lagi. Ya, diingatkan dah siap ni, kalau hantar baju dia jual baju. Ya, itu maksud. Tapi kalau pegawai datang tengok, wah, cantik lada-lada dia tumbuh, kan, dia hantar bantuan seronok, memang yakin tu, memang dia buat kerja bagus, baru dia hantar. Itulah kita buat persiapan, insya-Allah isti'dad ada, bantuan madad akan sampai bila ada isti'dad. Kalau tidak ada isti'dad, maka madad juga akan sampai. Madad isti'dad dan persiapan kita cantikkan, maka dia akan beri bantuan rohani untuk lebih, ya, kehadirat Allah Ta'ala lebih tinggi diangkat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma haqqibna bihaqqi jalali qurbi wa sallallahu ala masalikal ahli bijari habibika sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.